أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خير ما أحييكم بتحت الإسلام وتحت الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمتي فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لا شقينا. يا حبذا رب وحبا دينا، وحبذا سيدنا محمد هادينا. لولاه ما كنا ولا بقينا. الله يا شاكر يا شكور، الله يا عفو يا غفور، الله يا عالم يا خبير، الله يا فتاح يا بصير. لا تحرمنا فتحك المبين، آمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: khairun nas anfa'hum linnas. Apa khabar tuan-tuan perempuan jika ada? Mudah-mudahan bil khair, alhamdulillah, dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah kurniakan wabil salamah, dengan kesejahteraan, wabil sa'adah, dengan kebahagiaan, wabil barakah, dengan keberkatan, wabil maghfirah, dengan keampunan. Allah kurniakan kepada kita, mudah-mudahan wabil istiqamah, ini dapat melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang disyariatkan, fastaqim kama umirta, iaitu salat. Dan Allah kurniakan kepada kita wabil huda, dengan petunjuk, wabil taufiq, daya kemampuan mengikuti petunjuk, wabil riayah, wabil inayah, iaitu penjagaan Allah dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita wabil hasanah fi dunia, wabil hasanah fil akhirah, wa qina adzabannar. Ini kehidupan di dunia kita baik, kehidupan di akhirat juga baik, dan Allah jauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ni kita akan sambung tajuk yang ke-38, iaitu bai'ah Uqbatul Ula, iaitu bai'ah perjanjian Uqbah yang pertama. Muka surat 46 insya-Allah. Pada tahun yang ke-12 datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 orang lelaki. Pada tahun ke-12 datang 12 orang daripada Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj, yang mana antara mereka itu adalah Mu'adz bin Al-Harith bin Afra dari Bani An-Najjar. Ini kabilah Al-Khazraj. Aus dan Khazraj ni suku adik-beradik, kabilah adik-beradik yang bergaduh, berperang bertahun-tahun. Isu kecil, isu besar, gaduh adik-beradik, suku Aus dan suku Khazraj. Diorang ni penduduk asal Madinah yang dulu namanya Yathrib.
Bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tukar nama Yathrib tu kepada Madinah. Daripada perkataan, bukan Nabi nak binakan bandar, Nabi bukan orang yang mengutamakan kebandaran atau perbandaran. Madinah ni daripada perkataan din, agama. Tu kalau makna Madinah itu, ya bukan sekadar kota, tetapi Madinah tu daripada din, agama. Nabi bina ketamadunan agama. Nabi bina agama tu hingga menjadi sebuah kerajaan, daulah. Itu daulah An-Nubuwah, kerajaan Nabi yang berasaskan kepada agama. Madinah daripada perkataan din, bukan banyak agama, satu agama. Ini inna dina 'indallahi al-Islam. Dan yang kedua, Zakwan bin Abdul Qais dari Bani Zuraiq, juga kabilah daripada Khazraj. Dia orang ni bergaduh, Aus dan Khazraj ni gaduh oleh macam-macam isu yang tukang cocoknya. Yang ketiga ni tukang cocok. Tukang cocok ni Yahudi. Yahudi yang ada di Madinah, pendatang daripada luar datang ke Madinah, kemudian dia adalah cucu Yahudi daripada Bani Qainuqa yang menguasai pasar-pasar Madinah. Sehingga Nabi sampai di Madinah, Nabi buat pasar Nabi, pasar Madinah, pasar orang Islam, untuk lawan pasar Bani Qainuqa Yahudi tu. Dan juga Bani Nadir atau Nadar yang juga banyak buat masalah. Yahudi di Madinah ketika itu, Yathrib tak ramai, tapi dia orang ni menguasai. Dia dulu lagi, dia orang tak ramai, tapi dia orang menguasai. Banyak dia orang kuasai, sebab mereka ni pandai membelit. Membelit tu pandai, kan? Macam kita tengok isu gencatan senjata ni bukan baru. Dia cabulkan pencabulan perjanjian gencatan senjata ni sejak daripada dulu lagi. Tapi masih lagi orang percaya tu. Tu yang tengil tu kata. Percaya kat Yahudi ni memang tengil sungguh. Tak apa, ni gencatan senjata. Tak ada maunya. Memang Yahudi panggil apa itu. Yang ketiga, Ubadah bin Samit daripada Bani Ghanam, juga kabilah Khazraj. Yang keempat, Yazid bin Tha'labah dari sekutu Bani Ghanam, juga kabilah Khazraj. Yang kelima, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari Bani Salim, kabilah Al-Khazraj. Yang keenam, Abu Haytham bin At-Tihan dari Bani Abdul Asal, kabilah Aus. Dan yang ketujuh, Uwam bin Saidah dari Bani Amru bin Auf dari kabilah Aus. Jadi 12 orang ni datang jumpa Nabi. Orang mereka ni daripada Arab Madinah. Nabi ni Arab Musta'ribah di Mekah. Arab ni dia terbagi pada 3 kan. Satu Arab zaman Nabi Saleh, Arab Nabi Hud, Arab Nabi Shu'aib, pak mentua Nabi Musa. Ini semuanya Arab yang dah tak ada dah. Sebab suku-suku mereka tu, kaum dia binasakan. Contoh kaum Nabi Saleh di Madian Al-Ula, itu dah dibinasakan, tak ada dah. Dia Arab asal. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni pun Arab, disebut Arab Baqiyah, Arab Aribah. Nabi ni keturunan Arab Musta'ribah yang terkemudian. Dia ada 3 asal Arab. Jadi di Madinah ni Arab Aus dan Khazraj memang Arab asal di Madinah, yang mana 10 orang daripada puak Aus dan 2 orang lagi daripada puak Khazraj. Mereka datang jumpa Nabi
Kemudian itu mereka berhimpun kepada Nabi, berdekatan dengan Bukit Uqbah. Kenapa nama perjanjian ni Uqbah? Kerana ianya dilakukan di satu kawasan Bukit Uqbah nama dia. Bukit Uqbah ini dia dalam daerah Mekah, sekitar 5 km daripada kota Mekah. Mekah dengan Madinah ni taklah jauh sangat sekarang lah kan, sebab kita naik kenderaan. Dulu kira jauh dah juga, sebab dia orang tak ada kenderaan lain melainkan binatang tunggangan. Namun Mekah dengan Madinah ni adalah bandar yang berhampiran, dengan apa, Mekah dan Madinah juga, Taif sebagainya kan. Jadinya Nabi SAW bertemu, didatangi 12 orang daripada Madinah yang ketika itu belum nama Madinah lagi, namanya Yathrib, iaitu di bukit Jabal Uqbah. Dan perjanjian Uqbah ini yang pertama, sebab ada perjanjian yang kedua. Yang ketika itu mereka mengangkat sumpah setia. Bai'ah ni janji setia nak ikut Nabi. Hari ni bai'ah, orang guna bai'ah juga. Geng-geng 08 kan. 08 berak lah, 07 belum pinang. Jadi mereka pun guna juga bai'ah, mereka pun guna juga. Dia bai'ah ni ikat janji setia untuk mengikut kepimpinan. Makanya 12 orang Madinah daripada Yathrib dulu, mereka jumpa Nabi untuk berjanji setia dengan Nabi SAW, nak ikut dakwah Nabi, nak ikut apa usaha yang Nabi buat. Sebab mereka sudah didatangkan sebelum itu beberapa orang daripada Yathrib buat haji di Mekah. Kemudian Nabi menyampaikan dakwah di Mekah itu ketika buat haji dan umrah. Kemudian mereka kembali ke Yathrib, diceritakan tentang sosok taubat Nabi SAW, bila mana Nabi ini dikenali keturunannya Bani Hashim. Datuk Nabi itu orangnya orang Madinah. Jadi bukan orang lain, orang kita. Jadi orang Madinah berkata, orang yang kita diceritakan ni, yang penduduk Quraisy duk lawan dia ni, bukan orang lain, orang kita juga. Ini datuk dia, Abdul Muttalib ni datuk dia. Bani Hashim ni memang orang Madinah, orang Yathrib lah ketika itu. Yang mana perjanjian setia bersama dengan Nabi itu untuk atas agama Islam. Mereka masuk Islam dan mereka menerima beberapa syarat bai'ah janji setia itu. Ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Ini berkenaan dengan janji setia, disebut oleh Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari, hadis nombor 3077. Hadis Sahih Muslim nombor hadis 1709. Imam Nasa'i dalam kitab dalam hadis yang ke kitab Al-Bai'atu 'alal Jihad, Al-Bai'ah 'alal Jihad, jilid 7 muka surat 141 hingga 142. Imam Ahmad juga meriwayat hadis berkenaan janji Uqbah ula ni, perjanjian Uqbah pertama ni, dalam Musnad Imam Ahmad jilid 5 muka surat 313. Bahkan turut diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham jilid 2 muka surat 85 hingga 86 dengan sanad sahih, dengan sanad hasan. Tadi Imam Bukhari wal Muslim sanadnya sahih. Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat, dan beberapa riwayat, yang mana riwayat itu daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ketika menunaikan haji ketika itu, meriwayatkan bentuk bai'ah Uqbah ula yang pertama itu, yang mana Nabi sebut kepada 12 orang daripada Yathrib tadi. Nabi sebut apa? Ta'alau
Marilah bayu'ni, hendaklah kalian berbai'ah kepadaku, ala atas beberapa perkara. Yang pertama, alla tusyriku billah, ini tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kan? Ini isi bai'ah dia, ini akidah, tidak mensyirikkan Allah. Alla tusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu yang pertama. Wala tasriqu, jangan kamu mencuri. Ini janji yang kedua. Isi yang ketiga, wala taznu, jangan berzina. Yang ketiga, apa? Itu 2, 3. Okey, yang keempat, wala taqtulu auladakum, jangan kamu membunuh anak-anak kalian. Ini memang Arab dulu antaranya budaya membunuh anak kerana takut miskin. Apabila terutamanya bila membunuh anak-anak perempuan kerana maruah dan sebagainya, kerana beban. Jadi hari ni pun ada perangai jahiliah tu, pemikiran no child, atau child free, bukan dapat anak free. Kalau dapat anak free, saya pun mau. Maksudnya child free ni tak ada anak, nak kahwin suami isteri tapi tak mau ada. Ini dah ada pemikiran hari ni, dah ada dah. Saya ada kajian dalam slide berkenaan ilmu pemikiran at-tayarat al-fikriyah al-mu'asarah, aliran pemikiran semasa, selain pada liberal, plural, kan, feminism, dia ni nak popular. Ni buat gila-gila tanpa benda pun nak janji nak popular. Cerodit tak cerodit belakang kira. Tu satu lagi, itulah yang berlaku, yang dah dikeluarkan fatwa, irsyad fatwanya berkenaan dengan child free, atau tak nak anak, kahwin tapi tak nak anak. Bukan mandu kan, bukan penyakit apa, tak ada, tapi memang tak nak anak sebab tak mau, susah. Antaranya bukan setakat kos, pernah dulu sebab kos kan. Hari ni bukan sebab kos, tak, malas nak pening kepala, tak nak anak. Kan, malas nak pening-pening kepala, ada anak. Nanti anak tu jadi nanti nak kos, hantar pengasuh, nak kena sekolah, lepas tu nak kena ni, nak ni. Okay. Dia tak nak pening. Dia tak tahu pening ni tak kira ada anak tak ada anak. Kan? Tu. Jadi ada, memang ada pengakuan dalam apa nama viral media saat inilah, medsos ni, memang ada pengakuan. Kami dibuat istihar, kami pasangan ni saya, suami ni, isteri ni, kami memilih untuk tidak ada anak. Macam tu sebut. Dan kami memilih child free. Child free, tak nak anak. Jadi Nabi pernah berbai'ah, sedangkan banyakkan anak ni umat Nabi, membanyakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain daripada jangan membunuh anak-anak kamu, wala ta'tu bi buhtan, iaitu jangan kamu berdusta dengan mengada-adakan sesuatu tu antara dua tangan, taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, di antara tangan dan kaki kalian. Kemudian wala ta'suni, tidak derhaka kepadaku, kata Nabi, fi ma'rufin, dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah dan agama. Kemudian Nabi sebut faman wafa minkum fa ajruh 'ala Allah, wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kaffarah. Barang siapa yang, kata Nabi, barang siapa yang menepati bai'ah janji ini, maka dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melanggar salah satu daripada perjanjian ini lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu akan menjadi kafarah. Sebab itu dalam bab fiqh ada bab aiman, sumpah, yang kalau kita sama ada langgar janji ke,
menipu dalam janji ke, menyalahi janji ke, kafarah, sumpah, maka kena kafarah. Kan, kena kafarah, iaitu bagi makan orang fakir miskin, kemudian bagi pakaian 10 orang fakir miskin, 10 orang pakaian orang fakir miskin, bebas seorang hamba, atau tak puasa 3 hari berturut-turut. Ini dalam hukum fiqh wajib mukhayyar, wajib memilih. Kalau tak mampu bebas beri fakir miskin 10 orang fakir miskin makan dengan setiap seorangnya satu gantang. Kita kira macam satu gantang Baghdad kan. Baghdad tu kiraan lama. Sama juga satu gantang gandum sama. Maknanya 10 orang fakir miskin. Kalau tak mampu bagi pakaian 10 orang. Kalau tak mampu bebaskan hamba. Kalau tak ada, puasa 3 hari turut-turut. Baik kepada melanggar janji atau menipu dalam janji kan, atau menyalahi janji, ataupun janji tinggal janji. Zaman ni banyak janji. Lepas tu kena take puasa 3 hari turut-turut. Niat puasa ni macam puasa fardu, iaitu esok hari. Sebab dia wajib, dia kafarah. Dia tak macam puasa sunat. Puasa sunat kita pagi kan, esok tak makan apa kan, tak makan apa, tak minum apa, puasa boleh, puasa sunat. Kadar tempoh dia sebelum zuhur. Dah masuk zuhur tu melampau lah, dah maghrib berapa minit juga dah baru nak puasa kan. Dia kena bordernya zuhur. Tetapi kalau orang yang puasa wajib, nazar, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa wajib, maka dia kena niat malam itu sebelum esok hari. Sama macam kita puasa Ramadan tu, sahaja aku berpuasa esok hari, macam tu kan. Baik puasa nazar ataupun puasa wajib yang lain seperti kafarah, puasa kafarah. Dia berbeza dengan kafarah zihar. Kan, kafarah zihar dia kena ikut susunan. Kalau tak mampu yang nombor 1, nombor 2, nombor 2, nombor 3. Tetapi dalam kafarah sumpah ni dia bentuk wajib mukhayyar, wajib yang dipilih. Yang ni tak mampu, yang ni tak mampu, ni tinggal mana tengok. Kalau wajib muratab, yang wajib ikut susunan, itu zihar kan. Jadi begitu. Makanya Nabi sebut lagi, wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu fa amruhu ila Allah in syaa'a aqabahu wa in syaa'a 'afa anhu. Ini barang siapa yang dan Allah SWT akan menutupi kesalahannya, maka setelah dia melakukan kafarah apabila melanggar sumpah tadi, maka urusannya dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan menghukumnya. Jika Allah berkehendak, maka Allah boleh memaafkannya. Kafarah sumpah itu. Jadi itu isi dalam perjanjian Aqabah Ula. Baik tuan-tuan. Dalam kita melihat kepada syarat-syarat yang Nabi letak, jika mereka dapat menyempurnakan yang kedua, yakni jika mereka dapat menyempurnakan syarat-syarat ini, maka bagi mereka itu syurga. Jika mereka membuat sesuatu daripada yang demikian, maka terserahlah perkara mereka itu kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia diampunkan, dan jika Allah tidak menghendaki, Allah akan menyeksa kepada mereka yang menyalahi janji. Jadi beberapa sumpah itu yang isinya antaranya tak boleh syirik pada Allah, tak boleh zina, tak boleh menipu, tak boleh mencuri, kan. Jadi ada beberapa perkara kalau kita tengok perhalusi. Semua ini ada dalam agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh, alla tusyriku billahi syai'a, ia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Syirik ni menurut Az-Zabidi dalam kitab Tajul Arus jilid 7 muka surat 148, makna syirik
yakni kufur. Syirik makna kufur. Kufur makna menutupi kebenaran. Satru alal haq. Syirik ni satru alal haq, menutupi kebenaran. Kata Ibnu Faris dalam kitab Mu'jam Maqayis Al-Lughah jilid 3 surat 265, dia terdiri daripada shin, ra dan kaf. Ini adalah kata akar, asal perkataan syirik ni, dengan makna penyertaan atau perbandingan dan lawan bagi bersendirian, maknanya menyatakan, menyekutukan Allah tu ada Tuhan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat dia berpanjangan dan kelurusan, maknanya bahaya syirik ni, dosa dia besar. Antara 7 dosa besar, syiriknya paling besar sekali. Sebab itu Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyebut dalam Qaul Sadid fi Maqasid At-Tauhid surat 24, syirik ni menjadikan bagi Allah sekutu yang mana dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah, atau takut kepada Allah, atau mengharapkan kepada Allah, atau dia mencintai sebagaimana cintanya pada Allah tu, dia ada juga cinta yang lain. Dia menyamakan, meletakkan ada perbandingan, adanya penyekutuan, melakukan dalam bentuk ibadat. Maknanya pada Allah pun dia sembah, selain Allah pun dia sembah. Pada Allah tu pun dia minta, selain Allah pun dia minta, sebagai harap bagaimana dia beribadat. Sedangkan ibadat kita lillahi ta'ala, dia selain pada Allah tu ada lain, benda lain. Apalah, macam-macam lah, al-fulus fi dunya wal manfus fil akhirah ke, kan. Itu tak payah terjemahan, kan. Semua faham dah. Kadang orang mensyirikkan duit, kan. Saya pernah tengok ada seorang orang agama lah, kan. Dia betul-betul bab duit ni memang gila betul. Saya pun takut tengok. Sehingga kan menjadikan maqasid. Jadi tuan-tuan, dosa syirik ni dosa besar, dosa paling besar. Sebab itu diletakkan dosa besar pertama daripada 76 dosa-dosa besar, dan yang dihimpunkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair berkenaan dosa-dosa besar tu, 76 dosa-dosa besar. Syirik ni dosa yang pertama. Jelas syirik ni merupakan perkara yang sangat diharamkan dalam Islam. Allah sebut dalam Quran tentang syirik, surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, ini dosa mempersekutukannya dengan suatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah menurut aturan syariatnya. Siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sungguhnya telah melakukan dosa yang besar. Ibnu Katsir berkata dalam surah An-Nisa ayat 48 tadi, Allah Subhanahu Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik, iaitu ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik. Al-Imam Ibn Jauzi menyebutkan Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik yang mati dalam kesyirikan, ini tak sempat bertaubat. Kalau dia buat syirik, dia sempat bertaubat sungguh-sungguh dengan kuasa Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, Allah boleh mengampunkannya. Tetapi menurut tak diampunkan ini mati dalam kesyirikan. Ini berterusan melakukan syirik terus menerus, sebagaimana kaum jahiliyah dulu, mereka menyembah Lat, Uzza, Al-Manat tu terus menerus sampai mereka mati. Abu Lahab, Abu Jahal sampai mati. Kan? Ini bermaksud jika dia meninggal dunia dalam keadaan sempat bertaubat, dia selamat daripada azab neraka. Nabi pernah sebut akbarul kabairil isyraku billah, hadis sahih Bukhari nombor 6919, dosa besar yang paling besar, dosa tu dah besar, paling besar, iaitu menyekutukan Allah menyekutukan sesuatu kepada Allah. Jadi dalam akidah Syekh Sanusi, Al-Imam Sanusi, Matan Umum Barahin, kitab tauhid,
Dia menjelaskan syirik ni pada 6 bentuk. Ada 6 bentuk syirik, tuan-tuan. Kita tahu syirik-syirik je lah, kan? Paling tidak kita tahu syirik khafi, syirik tersembunyi dalam hati. Syirik jali, syirik nyata, buat dengan perbuatan, mengaku, kan? Ataupun syirik akbar, syirik jali je lah tu, kan? Syirik qauli, syirik khafi lah, yang tersembunyi. Tetapi dalam akidah ada 6 bentuk syirik yang kita tengok keadaan dia macam mana. Pertama, syirik istiqlal. Syirik istiqlal menetapkan adanya 2 Tuhan atau lebih yang berlainan, seperti akidah Majusi, mempercayai adanya Tuhan Ahura. Majusi ni dia Tuhan dia banyak. Penyembah api ni Tuhan dia banyak. Dia bukan cakap penyembah api je. Atau Zoroaster, kan, Majusi. Orang dulu-dulu memang banyak Zoroaster. Iran tu dulu sebelum datang jadi Syiah dulu, mereka tu Zoroaster, penyembah api. Jadi mereka ada Tuhan Ahura, Tuhan Anggra dan Tuhan Manyu. Satu lagi tuan-tuan yang terkejut, tapi kalau terbeli tak apa, kita jangan niat dia sebagai Tuhan, iaitu Tuhan Mazda. Dulu teringin nak beli Mazda. Bila dalam Majusi ada nama Tuhan Mazda, tak jadi aku. Kan? Dalam memang Majusi dia ada nama Tuhan Mazda. Tak tahulah apa nama Jepun Mazda tu, kan, dia ambil daripada mana tak tahu. Itu yang pertama, syirik istiqlal, iaitu syirik yang besar, ya. Sebab itu qul huwallahu ahad, katakanlah Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, Allah itu ahad, esa, dengan makna bukan banyak, tidak berbilang-bilang, menafikan berbilang-bilang, menafikan banyak, kasrah, menafikan ta'adud berbilang-bilang. Itu ahad. Bila kita baca qul huwallahu ahad, dengan makna menafikan kasrah, Allah tu banyak, Tuhan tu banyak, menafikan berbilang-bilang. Bahkan menafi berbilang tu sama ada mengikut susunan ataupun tidak, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itu tak kata satu, esa. Bila esa ni hanya pada Tuhan. Kalau satu, masih ada lagi sebelum satu, kosong. Begitu juga dengan tunggal. Sebab tunggal ni kata adjektif, kata terbitan, keadaan yang menjadikan dia tunggal. Ibu tunggal, bapa tunggal, kan, family tunggal, sebagainya lah. Jadi Allah tu esa, dia tak ada apa-apa. Bila esa ni hanya untuk Allah, tak ada selain. Yang kedua, syirik yang Imam As-Sanusi sebut selain pada syirik istiqlal, syirik tab'id. Syirik tab'id menyatukan Tuhan, daripada beberapa bentuk ini ihdah, ittihad, menyatukan Tuhan. Sebab itu ajaran batiniyah, menyatukan Tuhan dalam diri, itu syirik tab'id. Syirik yang sama macam Kristian, Trinity of God. Ada Tuhan 3. Ada Tuhan, ada Jesus, anak Tuhan, ada ibu Tuhan, Maryam. Ini Tuhan 3. Tu kita tak pakai tauhid 3 tu. Itu cukup. Tuhan 1 tu cukup. Marah orang. Yang ketiga, syirik takrib. Boleh bahas sebenarnya. Yang ketiga, syirik takrib. Biasanya batiniyah ni, kan, syirik tab'id ni, dia ittihad, menyatu dengan Tuhan sampai satu tahap, aku tidak perlu semayang kerana Tuhan telah bersatu dengan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal diri, maka kenallah Tuhannya. Dia baca tak habis. Dalam kitab tu ulama sebut, tu bukan hadis, tu kata ulama, panjang lagi. Bahkan kata itu Imam Suyuti pun sebut. Dia panjang lagi, mengenal diri kita ni lemah, Allah tu berkuasa, kita ni hamba, Allah tu Tuhan. Mengenal diri kita ni tak ada apa-apa, Allah menguasai segala-galanya. Itu dia tak baca habis, dia hak itu je, habis kan. Syirik takrib, beribadah kepada suatu selain daripada Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini syirik takrib. Dia ni nak dekat dengan Allah, tapi caranya ada penyekutukan Allah selain daripada Allah. Yang keempat, syirik taklid, iaitu beribadah kepada Allah dengan membabi buta.
Maknanya mengikut, mentam je. Sebab itu kita tak boleh berakidah dengan akidah taklid selama-lamanya, tak boleh. Sebab tu wajib belajar ilmu akidah, ilmu tauhid wajib. Kita tak boleh kata Allah tu Tuhan, dah cukup lah. Itu sekadar kita tahu, budak tadika pun tahu. Tetapi macam mana kita nak letakkan akidah itu sampai rasa yang betul tahu Allah tu Tuhan. Nak sampai rasa sebagaimana Imam Ghazali sebut, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat yang orang tak ada akidah. Macam mana nak rasa? Macam mana sampai rasa? Itu dengan khusyuk, kan? Khusyuk tu. Dengan khusyuk tu kita ada akidah lah tu, kan? Kalau tak khusyuk tu macam-macam hal lah. Jadi itu. Yang kelima, syirik asbab, menyandarkan suatu kesan terhadap sebab tertentu yang bersifat adat. Berpegang seperti manusia kenyang kerana makan, dan bukan Allah yang mengenyangkan. Walaupun pada adat betul, kan? Minum boleh hilangkan dahaga, makan boleh hilangkan lapar, betul. Tetapi kuasa yang mengusik adat tu, yang musabbibal asbab tu Allah. Kita makan sebab tu ada orang makan tak jumpa kenyang, kan? Orang apa ni, hujan pun berhenti. Macam mana aku nak berhenti? Aku tak jumpa kenyang tu. Baca bismillah, baca bismillah. Bukan baca bismillah, auzubillah boleh baca. Tapi dia tak berhenti-berhenti sebab tak jumpa kenyang. Kan? Aduhlah, kan? Kan sebut Nabi beza dengan kita, walaupun Nabi tu manusia biasa, manusia juga, kan? Khairul basyariyah, kan? Ada sifat kemanusiaan, tapi Nabi tu sebaik-baik manusia. Nabi makan, kita makan. Tapi Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Itu je. Kan? Nah, Nabi makan ubat, makanan jadi ubat, kita ubat jadi makanan. Kan? Sama dia, cuma ubat tu depan dengan belakang je. Nabi makan jadi ubat, kan? Dia makan benda-benda tu jadi ubat. Penak bawah. Kita ubat tu jadi makanan, kan beza. Makan juga ubat tu, cuma ubat tu sampai pagi dia ada ubat darah tinggi, tengah hari ubat sekian, malam ubat kolesterol. Ubat dengan makanan tu sama-sama naik. Tu beza kita dengan Nabi, kan? Jadi walaupun pada adat itu memang kita akui adat, hukum adat tu memang ada, tetapi jangan hukum adat itu menentukan hukum syarak atau hukum akidah. Yang keenam, syirik aghrad, beramal kerana selain pada Allah. Ini atau himmatun daniyah. Dia buat apa-apa tu bukan kerana Allah, sebab nak nama, dia nak sedekah, nak digelar hartawan, dermawan, yang makan di pinggan, minum di cawan, harta berkoyan-koyan, macam tu. Dia nak digelar hartawan, dermawan. Kan ada hadis yang menceritakan akhirat, bila ada orang kaya datang, dermawan, Allah tanya, apa sebab nak masuk syurga? Sebab aku dermawan dulu, hartawan. Cuma dia tak sebut makan di pinggan, minum di cawan, harta berkoyan-koyan, kan? Tapi dia nak buat tu sebab nak digelar hartawan, nak digelar dermawan, gelaran, maka tak bagi syurga. Dapat dermawan tu je, itu je, dapat itu dunia dia, dapat dunia. Kan ada orang dia berani berjihad fisabilillah, rupanya bukan dia tu lillahi ta'ala, dia berjuang tu nak digelar berani, hebat, kan, fighter. Hari ni sekarang macam semua dah tunjuk hebat lah ke? Kan? Dulu apa, tolong orang kena tipu, lain ni dengan dia pun nak tunjuk Allah kata. Kalau betul kita dengan agama ni, kita takkan jadi resmi lalang, takkan jadi resmi padi. Makin banyak berisi padi tu makin tunduk, banyak manfaat. Kalau tidak jadi resmi lalang, makin tinggi makin megah, lepas tu menyemak mata, kan? Jadi itu tuan-tuan. Beramal kerana selain pada Allah, himmatun daniyah, bersifat dunia saja. Ulama bersebut dalam daripada nombor 1 hingga nombor 4, iaitu syirik istiqlal, yang syirik dia macam majusi, syirik tab'id macam Kristian, syirik takrib, dia mendekatkan diri dengan Allah tapi dia pun menyekutukan Allah, ya, dengan syirik taklid, ikut membabi buta tadi, dikira kufur. Maknanya syirik istiqlal ni kufur, dikira kafir. Tab'id pun dikira kafir, takrib pun dikira kafir, syirik taklid sampai bila-bila kalau kita taklid pun tak boleh, sebab dia akan membuka ruang
untuk mudah kita ni tadi sangkaan, tak yakin. Sebab akidah tak boleh sikit pun tak boleh 0.001 apakah Allah itu Tuhan, atau mensyaki Allah itu Tuhan, menafikan Allah itu Tuhan, habis. Walaupun 1%, 0.0001 sikit je. Sebab itu dalam akidah ni kena lebih daripada 100%. Dia tak boleh kurang. Tak boleh kurang. Kurang habis. Dia tak boleh kurang. Manakala syirik yang kelima iaitu, ini tengok kepada perbahasan, iaitu syirik asbab, menyandarkan sebab-sebab. Walaupun hukum adat, tapi tengok, kalau dia takat dia mengakui hukum adat, tapi dia mengakui tentang akidah, itu tak rosak. Tapi kalau hukum adat tu sehingga menafikan hukum akidah, itu rosak. Manakala yang keenam itu syirik afrad, yang beramal selain pada Allah ini itu dikira maksiat oleh ijma' ulama, dikira dosa. Kan, itu antaranya lah dalam Quran sebut tentang syirik. Sayyidina Luqman pun pernah berpesan kepada anak dia, wa iz qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman berpesan kepada anaknya untuk memberikan pelajaran kepada anak, wahai anakku ya bunayya ni panggilan manja untuk anak. Macam kita sebut intan payung, macam itulah ya bunayya lah tu. Apa ni boleh lah kan. Ya bunayya tu macam intan payung tu. Janganlah kamu mensyirikkan Allah, sungguhnya syirik itu adalah benar-benar zalim, yang kezaliman yang besar. Dosa besar. Itu perjanjian dalam yang pertama. Manakala yang kedua, perjanjian dia wala tasriqu, ya ini jangan mencuri. Ini dalam Quran pun banyak Allah sebut, antaranya dalam surah Maidah ayat 38, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ila akhir ayat. As-sariqu lelaki yang mencuri, was-sariqatu perempuan yang mencuri, potong tangan kedua mereka. Ini lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri tadi. Ini hukum hudud. Sebab itu dalam bab mencuri berbeza bab zina. Dalam bab mencuri Allah mulakan lelaki, sebab lelaki cari nafkah. Tapi bab zina, kalau Allah mulakan az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dengan lelaki yang berzina, sebab satu rotan. Kan? Dalam Quran Allah sebut sebab zina ni kalau perempuan tak mula, tak jadi. Itu nak beza dengan mencuri. Walaupun kita tak nafi ada lah ni perempuan mencuri pada. Tetapi bab zina, kalau perempuan tak mula, tak jadi. Tengoklah macam-macam media sekarang ni, dia gede-gede, budak-budak sekolah pun gede-gede dah. Kerana pening kita, mana nak hantar sekolah. Macam-macam. Sini pun ada masalah, sini pun ada masalah. Saya ada buat satu kajian berkenaan dengan sebelum Dajjal keluar, Dajjalah, atau nama Musa bin Za'far. Dajjal ni nama asalnya ulama sebut Musa bin Za'far. Zaman Nabi Musa tu ada dua Musa, satu Nabi Musa, satu Musa bin Za'far. Dia ni Dajjal atau Dajjalah. Dalam surah Kahfi terbagi pada 4 pembahagian. Sebelum datang fitnah Dajjal, akan ada fitnah-fitnah 4 dalam surah Kahfi. Yang pertama, fitnah akidah, iaitu cerita Ashabul Kahfi. Itu pertama. Yang kedua, fitnah berkenaan dengan cerita kisah Nabi Musa dengan Khidir, Nabi Khidir. Itu fitnah, ujian selain pada akidah, ujian ilmu. Hari ni banyak ujian ilmu jadi fitnah sebelum Dajjal datang. Gaduh pasal ilmu kan. Ini macam-macam lah. Kan. Yang ketiga, kisah dua sahabat baik. Allah kurniakan salah seorang ni kebun, tanaman, kaya, tak percaya hari kiamat. Ujian harta. Kan. Yang keempat, cerita Zulqarnain, ujian kekuasaan.
4 ujian kita akan hadapi sebelum Dajjal datang. Ujian akidah, sampai dulu, sampai bila-bila akan datang, memang ada je. Ujian ilmu ada je. Ujian apa pasal harta kan, dan keempat ujian kekuasaan. Sebelum datangnya Dajjal tu sini, dia 4 tu fitnah ujian keimanan tu. Kemudian kalau dalam perjanjian tu, dalam perjanjian bai'ah tu juga selain daripada jangan mencuri, jangan berzina, ya, wala taqribuz zina, ayat jangan kamu hampir zina, hampir pun tak boleh. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fahishatan tu, zina tu biasa kita tahu, lelaki perempuan zina. Tapi fahishah ni pelbagai daripada zina. LGBTQ benda banyak tu. Yang buat dengan binatang, yang buat dengan pokok kan, yang buat dengan benda. Hari ni ada cerita, tahu ni, orang kahwin dengan AI. Oh. Macam-macam AI pun jadi. Macam-macam. Jadi fahishah tu kekejian yang datang dengan macam-macam. Daripada bentuk zina, liwatnya, apa macam lah, biseksual lah, apa benda tu semua tu kan, LGBTQ, banyak lagi rupanya. Itu sampai Z je, dia lagi macam-macam. Kemudian perjanjian dalam apa uqbah ula tu, wala taqtulu auladakum, jangan kamu membunuh anak-anak. Memang ada dalam surah Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu bunuh anak-anak kamu kerana takutkan kefakiran. Surah Isra ayat 31. Nampak? Nabi buat perjanjian bukan sekadar buat saja. Dia berdasarkan kepada wahyu. Dalam surah Al-An'am pun Allah sebut ayat 151, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu sebabkan kefakiran. Kemudian perjanjian yang lain, yang kelima, dalam wala ta'tu bibuhtanin, kan, jangan kamu menipu, berdusta. Ini dalam surah Al-Hajj ayat 30, wajtanibu qawla zur, jauhilah perkataan dusta. Nabi pernah sebut iyyakum wal kadhib, jauhilah kalian daripada sikap suka berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kerana berbohong akan membawa kepada perbuatan fujur, kemaksiatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan maksiat itu akan membawa ke neraka. Wa ma yazalur rajul yakdhibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Yakni jika sekiranya seorang itu suka berdusta, membohong, melabun, kata orang Perak, maka kelak akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis Sahih Bukhari 6094. Bahkan orang buat dusta ni, cerita lawak pun tak boleh. Dalam hadis Nabi, wailul lilladzi yuhaddithu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu, kata Nabi. Celaka bagi orang yang mencerita suatu cerita dengan tujuan buat suatu kaum itu ketawa, maka dia berdusta. Celaka baginya. Hadis Imam Abu Daud 4990. Nak buat lawak-lawak tu bukan. Kadang-kadang tu hati-hati. Wala ta'suni fi ma'ruf. Ini perjanjian yang ke-6. Tidak derhaka kepadaku dalam perkara yang diperintahkan. Dalam surah Al-Isra ayat 23 pun Allah sebut. Dalam surah Luqman ayat 15 pun Allah sebut, kan. Dalam surah Taubah ayat 71 pun Allah sebut tentang ketaatan, sami'na wa ata'na, mentaati perintah Allah, mentaati segala apa yang diperintahkan, kan. Begitu dengan hadis Nabi SAW. Jadi ma'ruf ni apa-apa yang diketahui keelokan menurut syarak dan akal. Itu makna ma'ruf, kan. Lawan mungkar, lawan kepada ma'ruf. Ini yang bercanggah dengan ma'ruf, itulah mungkar. InsyaAllah akan datang. Kemudian waktu mereka kembali kepada negeri mereka, turunlah
pula bersama mereka seorang utusan yang diutus oleh Rasul untuk mengajar kepada mereka agama Islam dan memberi pengertian kepada mereka mengenai agama tersebut. Nabi hantar duta. Nabi hantar seorang duta untuk ke Madinah. Nabi hantar seorang untuk mengajar orang Madinah tu, sebab dia ni orang yang memang ahlul Quran. Itu Nabi hantar siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni orang yang pandai baca Quran. Dia hantar ke Madinah, Yathrib. Maka sebab itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu digelar Muqri'ul Madinah. Muqri'ul Madinah, duta Nabi, seorang yang baik bacaan Quran. Nabi hantar ke Madinah. Sebab tu hari ni kita tengok Madinah ni, dia punya imam dia baca sedap kan. Sebab Muqri'ul Madinah tu pernah dijadikan Nabi sebagai duta dia untuk menerangkan agama Islam di Madinah. Jadi insyaAllah akan datang kita akan masuk bab 39, Bai'ah Uqbatul Thani, iaitu Bai'ah Uqbah kedua. Nanti kita sambung insyaAllah. Ada apa-apa? Ada? Kalau tak ada, kita tangguhkan dengan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'wat, ij'alna min najihin. Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Allahumma antal karimul akram, la ilaha illa anta, antar razzaqur raziq, la ilaha illa anta, anta zul quwwatul matin, la ilaha illa anta, antal wasi'ul hakim, la ilaha illa anta, antal arshil azim, tabarakta wa ta'ala, antal arshil karim, tabarakta wa ta'ala, antal arshil majid, tabarakta wa ta'ala, antal jawadul bar, subhanaka wa bihamdik. Allahumma arzuqna as-sakinata fi qulubina, ya Allah rezekikan kami ketenangan dalam hati-hati kami, was-sa'adata fi buyutina, dan bahagiakanlah dalam rumah-rumah kami, was-sihhata fi abdanina, dan sihatlah tubuh badan kami, wal barakata fi arzaqina, dan berkati rezeki kami. Allahumma ja'al buyutana buyutan khairin wa barakah, ya Allah jadikan rumah-rumah kami antara rumah yang baik dan berkat. Allahumma ja'al buyutana buyutan hidayah wa taqwa, jadikan rumah-rumah kami antara rumah yang diberikan petunjuk dan takwa. Allahumma ja'al buyutana buyutan sitrin wa sahah, dan jadikan rumah-rumah kami antara rumah yang diberikan perlindungan, dijadikan perlindungan dan kesihatan. Allahumma ja'al buyutana buyutan sa'adah wa faraha, jadikan rumah-rumah kami ya Allah antara rumah-rumah kami yang bahagia dan gembira. Allahumma ja'al buyutana buyutan maghfirah wa rahmah, ya Allah jadikan rumah-rumah kami antara rumah yang diberikan keampunan dan rahmat. Allahumma ja'al buyutana buyutan tama'nina wa raha, jadikan ya Allah rumah-rumah kami antara rumah yang tenang dan menjadi tempat kerehatan. Allahumma ja'al buyutana buyutan najah wa falahah, ya Allah jadikan rumah-rumah kami antara rumah yang diberikan kejayaan dan keberuntungan. Allahumma ja'al buyutana buyutat tasbih wa istighfar wa salawatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan rumah-rumah kami antara rumah yang bertasbih, beristighfar dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lahum fina, ya Allah berkatilah bagi kami dalam keluarga kami dan berkatilah mereka dalam diri kami. Warzuqna minhum warzuqhum minna, dan rezekilah kami melalui mereka dan rezekikan mereka melalui kami. Rabbana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya dzal jalali wal ikram. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Insyaallah.